kapal. Memahami perbezaan antara port dan starboard, yang merujuk kepada sisi kanan, membolehkan komunikasi yang jelas dan efisien di atas kapal. Komunikasi adalah sangat kritikal semasa proses navigasi dan berlabur untuk memastikan keselamatan kapal. Penggunaan port dan starboard menghapuskan sebarang kekeliruan yang mungkin timbul daripada istilah arah relatif seperti kiri atau kanan. Apabila menaiki kapal, salah satu perkara pertama yang perlu anda biasakan adalah istilah-istilah yang digunakan untuk menggambarkan kawasan-kawasan berbeza di kapal tersebut. Istilah starboard, yang merujuk kepada sisi kanan kapal jika anda melihat ke hadapan ke arah haluan atau depan kapal. Definisi ini tetap benar tanpa mengira ke arah mana anda menghadap di atas kapal. Sebagai contoh, jika kapten mengumumkan melalui intercom, semua penumpang ke sebelah starboard, dia mahu semua orang menuju ke sebelah kanan kapal. Deck, dalam istilah umum, adalah permukaan rata yang menutupi badan kapal, membentuk struktur paling atas dan secara dengan satu batu nautika sejam, yang sedikit lebih daripada satu batu sejam biasa, di atas darat. Sebagai perbandingan, satu knot adalah kira-kira bersamaan dengan 1.15 batu per jam. Gali atau dapur kapal, yang biasanya terletak di dek bawah, berfungsi sebagai dapur utamanya. Sama ada kapal itu kecil atau kapal pesiar gergasi, dapur adalah bahagian penting kapal di mana semua makanan untuk penumpang dan kru disediakan. Kebanyakan dapur kapal berusaha untuk memaksimumkan setiap inci ruang yang ada, sering menggunakan peralatan yang dibuat khas, yang sesuai dengan dimensi ruang tersebut dengan sempurna. Ciri yang ketara bagi dapur kapal berbanding dapur tradisional adalah keperluan untuk memastikan segala-galanya selamat kerana pergerakan kapal yang berterusan. Gangway atau jambatan adalah struktur penting di atas kapal laut, memudahkan kemasukan dan keluar. Biasanya terletak di sisi kapal,
ia direka untuk memastikan pendaratan dan pelepasan yang selamat. Dalam kapal dagang dan tentera, laluan biasanya kukuh, lebar untuk menampung aliran orang ramai. Adalah bahasa Germanik Utara yang merupakan bahasa orang Viking atau Norseman. Bollard adalah tiang logam pendek yang memanjang ke atas dari plet asas yang dipasang pada dermaga dan digunakan untuk mengikat tali. Ia juga merujuk kepada tiang kayu yang menjulang di atas dermaga yang digunakan untuk tujuan yang sama. Oleh itu, hubungan istilah tersebut dengan asal-usulnya. BTS adalah tiang silinder logam atau kayu yang memanjang dari plet asas yang dipasang pada pelabuhan atau dek kapal. Ia digunakan untuk mengikat tali kapal. Istilah ini berasal dari perkataan Norse kuno biti, yang bermaksud raso. Penggunaan pertama istilah ini bermula pada tahun 1593. BTS dan bollard adalah serupa, tetapi istilah bit digunakan untuk menggambarkan dua bollard yang menonjol dari plet asas yang sama. Ped eye adalah mata logam yang dipasang pada dek atau dinding pemisah di mana cangkuk, cincin, atau tali boleh dilalui. Ped eye menyediakan cara yang mencukupi untuk mengamankan dan membantu mengagihkan ketegangan ke kawasan yang luas. Mereka juga dikenali sebagai ped loop atau ped pengangkat. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.